Okey, sampai tingkat 11. Motor aku tiba-tiba mati apa hal lah. Dia boleh start balik. Tapi kau tengok lah. No. Dapat dia. Settle hantar. Kita tengok. Udah apa? Ayam gepuk Pak Gembus. Kelana Park. Ada satu. Oh, dua-dua ayam gepuk. Mantap. Hantar ke Maxway Desa Mentari, Rizwan Kondo. Jom, pick up dulu. Alhamdulillah. Udah non-stop. Kita ke ayam gepuk Pak Gembus. Okey, sekarang ni Pak Gembus mana? Oh, okey. Tepi Maybank tu. Pick up dulu. Bayar tu. Bayar tak? Bayar pun buat. Okey, settle pick up dua dia. Dua-dua ni air yang sama. Dan makanan pun sama. So, memang tak tertukar lah. Ada ambil gambar ni, aku asyik lupa lah ambil gambar ni. Mentari, Desa Mentari. Maxway Desa Mentari, Maxway. Kat mana? Okey, dah sampai. Tu dah tulis note, kedai dia facial care. Akan Maxway. Depan Maxway. Ini kedai dia facial care naik atas. Jom kita hantar dulu. Next dekat depan sana. Mana sana ke aku tak tahu masa tu. Kita hantar dulu. Okey. Kita hantar. Penat. Saya nak kena makan. Hantar ni soda pula. Oh. Panas lah. Ni dah panas. Dah nak hujan. Aku rasa sekarang pun pukul 3.30. Aku nak berhenti rehat dulu kot. Pukul 5.6 nanti aku sambung balik. Tak charge phone, makan semua. Kita hantar dulu lah soda. Customer pin location dekat back gate ni. Tapi tak boleh masuk pula. Pin pintu depan. Oh, kenapa rasa macam tak bermaya. Tak makan lagi kot. Perut kosong ni tadi tak ada tenaga ni. Tak tahu ni. Okey. So makanan tu. Start sini lah? Ya, awak dia pos dia ada biru tu. Ada pun juga kurang ni. Dia kuat 120 dia. Kurang lah. Okay, bye. Nanti mai Ya, dia. selamat. Cukup. Okey. Settle hantar. Jom. Aku rehat dulu kak. Maybe pukul 5-6 macam tu aku ni sambung balik. Nak tu badan. Hello, assalamualaikum guys. Kita sambung lagi. Sekarang pukul 5.47. Aku online dapat terus order Grab Express, pick up dekat Maxway Puchai. Kita hantar ke Bangsa sana.
Jom kita pick up dulu. Setelah rehat dalam berapa rehat dia? Pukul 3 lebih, 3.30. Dalam 2 jam lah rehat. Makan apa semua. Tapi tak mandi lah. Dia kalau nak betul-betul segar kena mandi kan. Tak apa, kita layan sampai malam. Boleh dapat 200 tapi rasa macam tak dapat kot. Kalau dapat alhamdulillah lah. Sebab ya sekarang pun dah pukul 6. So, kita pick up dulu. Dia spam mesti highlight putih. So ni kot durian ni. Tengok. Right. Hey, mấy bạn đi, hào đấy. Tiền tiền Nước tao đi. Ni durian mana ambil dia bang? Sungai Kelau. Mana? Sungai Kelau, raut. Oh, rauknya. Oh, sedap oh. Kat durian dulu. Settle pick up. Kau hantar dekat office ni. So dia dekat office dia nak tutup pukul 6.30. So aku kena cepat sikit. Takkan dia aku kena tunggu dia sampai 6.30. Cepat. Hantar. Yuran tak luar, tak dalam beg lagi, bau pula. Tapi okey je bodoh dia. Ish, kita apa ni? Ish. Tak apa je. Salah macam jadi kereta dia. Oh, jap lah kanan. Okey, dah saya hantar. Lepas tu aku dapat double order. Double order ni dekat Mid Valley. Mid Valley Stuffed Tea dengan apa ni, Garden Mall. Sama lah tempat. So kita akan ke Mid Valley lah. Hantar pun tak jauh sangat, Kerinci dengan DJ. Jom kita buka. Sebab dah ada lah. Aduh. Masuk kad ni pasal sedap. Ke Mid Valley. Baik boleh untuk dalam motor. Ni nak pick up Stuffed Tea dekat level 3. Ada jauh juga. Pick up dulu. Banyak exercise sampai staff tu atas sekali hujung ni. Oh, siap 44 nombor. Okay, thank you. 760. Pick up. Kat lagi satu order pula. Yep. Itu Little pick up double order ni. Dia kita hantar pula. Oh, penat lah badan. Tapi misi belum tercapai je. Kita hantar. Mid Valley parking kat sini. Bapak banyak motor.
Valley Garden sekali lah. Mana motor aku? Stop. Okey, saya terlantar. Neng. Lagi satu. Ke PJ. Caring Pharmacy. Industrial Tiong 6. OKM. 6.7. Boleh lah. Kita hantar tu. 3.6 km lagi. Tu, nombor plate dia dah beribu lah. 999 bos. MBY 999. Tu. Mungkin dia dah boleh beli 4 motor tu. Tu, ramai jogging ni. Dia lah aku dapat kesempatan untuk jogging. Itulah, kena fit sikit. Turunkan berat dulu. Barulah kita jogging kat sini. Oh, sunset. Dah PJ baru nampak sunset. Tak payah pergi pantai pun. Oh. Akhirnya sampai juga Caring punya HQ. Tapi itulah, aku punya minyak nak habis. Aku tak perasan pula. Tu. Mana tu? Thomas ah? Okey. Okey, yuk. Jom. Saya terlantar. Dah berorder je tu. Tak ada order masuk. Sekarang tumis minyak. So aku dapat berapa? Setakat ni RM89.60. Ya, berapa jam dia buat ni? 3 jam 4 jam kot. Okay. Buat apa tadi ha? Okay, awal tadi 3 jam buat. Lepas tu pukul 5.45 dalam 4 jam lebih lah. 4 jam lebih dapat dalam 90. Okay lah. So misi kita masih tak capai lagi. Jom cari lagi. Dapatkan lagi RM100. Kalau boleh lah. Kalau tak dapat tak apalah. Tapi hopefully dapat lah. Cari stesen minyak tu. Kau menolak lah Syang tu. Oh. Aduh, jalan mati punya. Aduh, minyak aku dah nak habis. Oh. Tu lah sana kan. Tu. Banyak orang dekat sana. Orang nak patah balik ke sana. Ni kot. Dah mati juga. Oh. Apa sekitar jalan tengok banyak je kereta. Janganlah mesti minyak dulu. Nak dalam hati ke apa ke, yang penting bagi aku sekejap. Oh lah. Itu cepat picture ball punya. Aduh, tak nak jalan lagi. Patah balik. Kat mana? Alhamdulillah sampai pun saya minyak. Aku isi minyak dulu. Ni order pun dah masuk. Dapat dekat pad apa tu lah. Dekat dia dalam 700 meter je.
Hantar pun dekat Seminyak ni. Okay, settle seminyak. Alhamdulillah. Tak menolak. Jom kita pick up pet Malaya. Dekat je, dekat sana. Weh, macam nak hujan lebat je malam ni kan. Kalau hujan lebat, terpantutlah misi kita. Kalau tak hujan, kita teruskan. Pet Malaya. Dia tak kencing. Ya. Okey, terima kasih. Aja je. Okey, terima kasih Dah. Dia bagi aku tuan tu, nak kerja tu. Hantar pun dekat je. Jom kita hantar tu. KM. Oh, 1.3 KM. Ada rasa macam dah start hujan lah. Jangan hujan lagi please. Dah sampai. Oh, ini tempat yang aku hantar hari tu. Yang kena scam order tu. Hantar aku hantar kat sini. Nah, aku kena scam order tu, aku parking kat sini. Mana rumah ni? Oh, dah jauh. Okey, tu aku hantar kat rumah sana, rumah besar sana. Aku hantar ke sini. Teman dapat Mati lah. Itu nama apa? Mission lah. Oh, tak atas ni juga. Tak coba. Atasnya. Dah gambar. Macam biasa. Sekarang maghrib. Oh, dah nak call ke apa ke? Ni tengah solat ke apa? Spot nampak bandar Kuala Lumpur buat tu. Tak ada nampak sangat tapi boleh lah. Tu Naruto MD nampak cantik. Oh, kat kering. Dia cari order. Wah, non-stop order. So order, kita order apa? 200 tom jam 4 amir section. Tu lah. Double order. RM1 dapat. Oh, dapat RM16. Mantap. Jom kita pick up tu. 200 tom jam. Habis ni aku rehat solat sekejap. Pick up 1.1. Ada 2 kedai ni. Puli tak jauh lah kedai-kedai ni. Gram tom yum 4 cak meh, cerai tom yum. Kan dah order, punya triple order. Triple. Oh. Mai dapat ni. Satu zero shot. Kap kedai Abang Amir tadi. Next kita pergi ke Jinja Chicken. Oh, kuli dah siap lah Jinja. Abang Amir tadi pun lama kat tapi order memang banyak so memang lama lah. Sampai Jinja Chicken.
Nombor berapa bang? Nombor 140. 140. Ya. Oh, Set. macam baik. Ikat. Aku perempuan aku yang kena. Okey, set dekat Cik. Lagi 2.5 km. Sebaik yang ni, yang triple order ni hantar pun dekat-dekat je. Tempat dia tempat yang sama. Jangan hujan lah. Hujan terbantut lah misi. Tak capai 200. Okey, sampai first order. Dia suruh letak dekat mana ni? Tak kat house ni. Kat house betul. Grab. Ha. Tak sini ah? Okey. Betul, letak dekat house sahaja. Jom kita letak dulu. Okey, lagi 500 meter. Satu berhenti je ah. Solat dulu kot. Kalau satu order tu, solat lah. Buat apa? Pukul 8. Dah sampai. Dia cakap tunggu kejap 2 minit. Saya turun. So, tunggu je lah. Mantap lagi satu. Dekat je. 1.4 km. Dekat. Saya triple order. So tengok kutipan sekarang berapa? RM110. Lagi RM90. Kita lihat dulu. Benda apa siap? Dah main layang ke? Nampak pula. Oh tu. Tak boleh zoom. Macam burung, macam layang. Tapi aku rasa layang kot. Tak nampak lah dalam kamera. Nampak cuek je. Okey, sekarang dah pukul 8.30. Aku online tadi. Lepas tu order tak masuk lagi. So aku jalan-jalan je lah. Kalau kayak ada PJ ni, kau masuk order kan. So kita cari order dulu. Aku dah sampai LDP apa? Sampai betul LDP ni. Masih order tak masuk. Okey geng. Disebabkan memang tak ada order. Aku tak tahu lah kenapa tak ada order. Dan aku pun tak ada effort untuk mencari. Aku jalan je kan. So aku rasa video sampai sini lah kot. Pukul 9. 10 jam lah aku buat lebih kurang. Wih, jawab mati. So aku buat 10 jam aku keluar dari rumah. Tapi total aku buat dalam 8 jam. Itu pun banyak rehat. Aku berhenti solat apa semua. Makan pun tadi lama kan. Order pun jauh-jauh. Ini pun aku dari Petaling Jaya ni, dari PJ sampailah ke Kuchai ni. Dan order masih tak masuk.
Badan aku pun dah letih dah. Sebab lama juga aku tak buat 12 jam ni. Cuba untuk buat 12 jam ni kan. So tak capai lah. Masa bujang dulu boleh lah badan kuat. Dia pun dah kahwin dah. Badan pun dah gemuk lah. So aku rasa sampai sini je lah kot video aku. Terima kasih yang dah tengok aku, yang subscribe aku kan. Sampai aku dapat 7,000 subscriber. Dekat TikTok pun aku dapat 2,000 follower. Terima kasih. Maybe next video aku akan buat jalan malam lah. Sebabkan ramai yang suka jalan malam kan. Aku akan bawa korang jalan-jalan KL malam. Aku akan ambil shift 2 jam dekat KL dengan Bukit Tumpu. KL dengan Bukit Tumpu. Lepas tu aku akan record. No cut-cut lah. 2 jam tu straight aku record tak off. Untuk korang semua lah. So korang nantikan video next lah. Itu je lah kot video untuk kali ni. Terima kasih semua yang dah support aku. Bye. Assalamualaikum. Ciao. Jumpa lagi video akan datang.